Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Perang skuter 250 pencabar terbaru pada hari ini di Malaysia Auto Show 2025. Modenas mendatangkan lagi satu calon untuk saingan skuter 250cc iaitu Kymco DTX 250. Untuk maklumat lanjut, jom nanti kita akan tengok apa yang ada dekat motosikal ni daripada segi spek, harga dan sebagainya. Tapi sebelum tu, aku mohon je sebaik korang untuk letakkan komen. Sekurang-kurangnya letaklah hadir ke, support ke, apa ke. Letak je komen and then tekan button subscribe dan juga like. Dan yang Muslim, jom kita salawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, inilah Kymco X250 yang didatangkan pada harga RM. Nanti dulu. Dan ini merupakan sebuah skuter crossover. Lepas tu dia untuk maxi skuter dan juga untuk city use dan juga untuk slick off-road. Didatangkan dengan enjin berkapasiti 246cc yang mampu menghasilkan sehingga 22 ataupun 23 horsepower pada RPM 7500 dan juga 23 Nm of torque pada RPM 6000. Motosikal ni 193 kg. Panjang dia, kalau ikutkan aku nampak macam panjang lah. Dia, aku rasa mungkin wheelbase dia mungkin sama dengan macam Elegant. Dia agak panjang. Wheelbase dia sekitar dalam 1550 dan ground clearance dia agak tinggi 150mm. Dia datangkan dengan tangki yang berkapasiti 13 liter. Macam mana nak buka tangki dia? Okay. So, nak buka tangki dia, ini macam, inilah tangki 13 liter dia. Buka ini macam, pusing ini macam, buka. Bagusnya, InsyaAllah tak hilang selagi getah ni tak putus. Tutup, pusing itu macam, tutup, tutup saja. Ia didatangkan dengan telescopic fork. Ada ABS, dua channel depan dengan belakang. Lepas tu ada 4-port piston caliper yang menggunakan Kymco sendiri. Brake disc dia yang berdiameter 260mm. Manakala untuk disc belakang dia berdiameter 240mm. Belakang dia menggunakan dual shock yang macam ni. Lepas tu ni dia punya exhaust dia agak nice lah. Dia punya design exhaust dia ni agak menarik. Nak servis dia senang, agak mudah nak capai. Ni dia punya filter dia dekat bawah ni. Filter ke? Aku tak pasti filter. Inilah macam seperti yang kau lihat. Ini adalah dia punya design. Windshield dia fix. Lepas tu dia ada macam mana? Jom aku tunjuk. Dia kat sini dia ada menggunakan meter LED untuk fuel. Lepas tu untuk speed RPM ada ni bagus. Dia ada voltage untuk bateri. Lepas tu ada trip 1.4 km. And then ada ABS traction control. Traction dia kita boleh tutup dan buka. Nampak? Ni on, ni tengah off. Ni on, off. Lepas tu dan sebagainya lah. Dia punya handle ni sebenarnya agak macam, aku rasa macam masuk ke belakang sikit. Dan jom kita try duduk. Bila kita duduk, ini adalah dia punya POV lah. Aku suka satu benda iaitu dia punya side mirror ni tau. Side mirror dia ni tak panjang tau. So dia berada di atas tangan korang. Apa kelebihan dia? Bila kita split lane, bila kita menciluk dalam jam, dalam bandar, insya-Allah tak terasa anxiety. Disebabkan apa tau? Disebabkan dia punya side mirror ni betul-betul berada di atas ni dan dia tak terkeluar. That's one advantage. Advantage kedua adalah dia datangkan dengan handguard. Handguard ni sangat-sangat membantu, especially korang yang tak suka pakai glove. Tangan korang insya-Allah terjagalah daripada batu-batu klikir ke apa ke. InsyaAllah akan terjaga. Dan dia punya leg room. Bila motosikal 250cc ni, bila korang travel jauh, memang kadang kita akan lenguh. Kita akan position yang macam ni. Kadang-kadang kita akan keluarkan kaki letak kat sini. Dan kadang-kadang korang akan letak kaki kat sini. Dan aku berketinggian 165 cm. Ini bang, kaki aku boleh lunjur. Lepas tu ruang kat depan ni tak terlalu lebar dan tak mengganggu korang punya pandangan. Untuk side view dia tu memang sangat-sangat menarik. Selain daripada tu, dia ada box kat sini. Yang ni dia tutup, tapi yang ni dia boleh buka. Boleh masukkan barang-barang ke dalam ni. Ni kunci dia. Dan kat sini ada USB Type A. Boleh masukkan dekat sini. Untuk signal
agak mudah. Macam ni je. Biasalah aku signal ni aku tak nak highlight sangat. Dan yang bila bercakap pasal skuter ni, of course kita punya concern selain daripada petrol, kita juga concern untuk dia punya seat. Jom kita tengok dia punya seat. Besar amat. Lepas tu ada hydraulic untuk tahan benda ni. Dan difahamkan daripada Modena sendiri, kata dia orang motor ni boleh memuatkan sehingga 2 helmet full face. Aku tak pasti sebab dekat sini memang muat, tapi dekat bawah ni aku tak pasti sama ada betul-betul muat. Tapi mungkin perlukan susunan yang betul lah untuk memuatkan 2 buah helmet full face. Untuk kegunaan waktu malam, ada ni ada lampu. Ada 2 lampu kat sini yang korang boleh gunakan. Untuk Kymco, korang nampak tak pad yang benda ni? Benda ni sebenarnya dia sorokkan macam skru tau. Kalau kata korang nak letak box, ni skru ni dia boleh cabut untuk letak box. Tapi kalau kata korang nak motor ni look clean macam ni, korang tak perlu. Korang biarkan je pad ni macam ni. So ni dia punya lampu belakang. Lawa lah. Lepas tu ni lampu depan, dia running light dia fully LED. So itu saja geng. Untuk personal aku kurang yakin untuk menggunakan tayar ni lah. Walaupun dia nampak ada dribble macam jagung macam ni, tapi ni benda satu masalah yang kecil lah. Kalau kata macam aku akan tukar tayar ni lah untuk pakai tayar yang lebih baik demi keselamatan di atas jalan raya. Harga motosikal ni datangkan pada harga RM22,500. So apa pandangan korang? Dropkan komen, sharekan pandangan korang. Adakah ini akan jadi champion ataupun kita kena tunggu untuk champion yang datang? Share-sharekan. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.